Washington agak kerap mengejutkan dengan keputusannya mengenai Ukraine. Di satu pihak, Elon Musk enggan memberikan Ukraine peluang untuk menggunakan satelit Starlink bagi melancarkan serangan ke dalam wilayah Rusia. Sebaliknya, pada hari yang sama, hanya beberapa jam kemudian, Senat Kongres Syarikat dengan 86 undi menyokong dan 11 menentang telah meluluskan undang-undang mengenai sekatan yang amat keras terhadap Rusia. Dan beginilah keadaannya. Seorang jutawan melambatkan bantuan teknologi kepada Ukraine, manakala seluruh Senat Amerika hampir sebulat suara mengundi untuk memberi tekanan keras ke atas Moskow. Seperti yang anda faham, perbandingan ini sangat jelas. Tetapi sebenarnya kedua-dua peristiwa ini perlu dianalisis untuk melihat bagaimana ia akan mempengaruhi keupayaan pertahanan Ukraine dan tekanan terhadap Rusia. Kerana penolakan penggunaan Starlink di atas Rusia mempunyai akibat yang sangat buruk untuk Ukraine. Manakala sekatan yang diluluskan di Senat dan jika ia diluluskan di Dewan Perwakilan akan membawa akibat yang sangat buruk pula untuk Rusia. Nama saya Alexei Peci. Mari kita bincangkan topik ini bersama-sama. Tetapi sebelum kita mula, saya ingin meminta anda untuk melanggan saluran YouTube ini. Kita sedang menuju ke angka 300,000 pelanggan. Jadi saya amat berterima kasih untuk setiap langganan anda. Jadi, mari kita mulakan dengan kisah Starlink. Menurut majalah The Atlantic, Kiev bukannya peluru berpandu pemintas Amerika Patriot yang stoknya telah berkurangan akibat perang di Iran, ingin menggunakan satelit Starlink untuk menyerang pelancar peluru berpandu Rusia. Jauh di dalam wilayah persekutuan Rusia, kononnya, daripada mempertahankan diri daripada peluru berpandu balistik Rusia yang sudah berada di atas Ukraine adalah lebih baik untuk mengesan dan memusnahkan pelancar itu sendiri. Pelancar peluru berpandu balistik tersebut. Tetapi, untuk melakukan perkara ini, drone Ukraine yang sama perlu mempunyai sambungan di atas Rusia yang tidak dapat diganggu oleh pihak Rusia. Tetapi setakat hari ini, Starlink di atas Rusia, seperti yang anda tahu, langsung tidak berfungsi. Dan sekarang, Ukraine meminta Elon Musk untuk mengaktifkan terminal dan satelit Starlink di atas Rusia. Namun, pemilik syarikat SpaceX, Elon Musk, enggan berbuat demikian, memberikan peluang sebegitu kepada Angkatan Tentera Ukraine. Dan menurut maklumat daripada sumber Atlantic, dengan permintaan untuk membenarkan Ukraine menyambung ke satelit Starlink di atas wilayah Rusia yang diiktiraf secara antarabangsa kepada Elon Musk. Bekas Menteri Pertahanan Ukraine, Mikhail Fedorov, terus membuat permohonan yang pada awal tahun ini telah mencapai persetujuan dengan jutawan itu untuk menyekat sistem tersebut daripada digunakan oleh tentera Rusia. Dilaporkan bahawa Fedorov melakukan perkara ini secara tersembunyi kerana pada bulan Julai, Volodymyr Zelensky tanpa sebarang penjelasan tiba-tiba memecat beliau daripada jawatan Menteri Pertahanan. Namun, walaupun dengan segala usaha, sehingga kini masih tiada keputusan positif. Dan permintaan Fedorov sendiri kini tidak lagi mempunyai pengaruh seperti ketika beliau memegang jawatan Menteri Pertahanan. Elon Musk menegaskan keperluan untuk mencapai perjanjian damai dan menyatakan tentang risiko peningkatan perang. Ini berkaitan dengan kemungkinan kebenaran untuk melancarkan serangan ke dalam wilayah Rusia menggunakan satelit Starlink. Pada masa ini, tentera Ukraine hanya boleh menyerang sasaran Rusia menggunakan sistem Starlink di dalam wilayah Ukraine yang diiktiraf secara rasmi di peringkat antarabangsa, termasuk Crimea dan wilayah yang diduduki. Dan konteks penolakan Elon Musk ini juga sangat penting. Sebelum ini, diketahui bahawa Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky semasa pertemuan di Rumah Putih pada 28 Julai telah meminta secara peribadi kepada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump untuk membenarkan Angkatan Tentera Ukraine menggunakan Starlink bagi mengarahkan drone Ukraine semasa melakukan serangan ke atas sasaran di dalam wilayah Rusia. Kononnya supaya Presiden Amerika boleh mempengaruhi rakannya Elon Musk. Maksudnya, ini bukan soal inisiatif peribadi, tetapi isu yang sudah pun dibangkitkan di peringkat tertinggi. Dan nampaknya, Elon Musk bertindak sebagai pusat membuat keputusan yang bebas, tidak bergantung secara langsung kepada pendirian Rumah Putih. Atau mungkin juga, Donald Trump berpendapat perkara ini tidak boleh dibiarkan berlaku. Selain itu, diketahui juga bahawa Elon Musk enggan bertemu dengan Volodymyr Zelensky ketika beliau berada di Washington. Sekarang mari kita bincangkan dengan lebih terperinci mengapa Ukraine benar-benar memerlukan Starlink untuk serangan dan bukannya sesuatu yang lain. Pengasas bersama Syarikat Pertahanan Ukraine Firepoint, Denis Shtilman,
menyatakan bahawa melengkapkan drone dengan modul Starlink akan membolehkan sasaran mudah alih di Rusia dipukul dengan lebih tepat seperti pelancar peluru berpandu balistik yang akan dipindahkan serta-merta selepas serangan. Sekarang, menurut Stillerman, komunikasi satelit daripada SpaceX digunakan untuk mewujudkan zon serangan di sepanjang seluruh barisan hadapan. Tetapi dengan penggunaan sistem ini di kawasan pedalaman Rusia, zon serangan boleh diperluaskan sehingga 500 km. Malah, berpotensi sehingga ke Siberia. Maksudnya, yang dipertaruhkan ialah peluasan keupayaan tempur secara khusus daripada zon hadapan yang terhad kepada hampir seluruh bahagian Eropah Rusia yang kotor dan mungkin juga lebih jauh lagi. Itulah sebabnya, penolakan Elon Musk adalah keputusan yang secara langsung mempengaruhi perkara ini. Sejauh mana dan yang penting, seberapa tepat Ukraine boleh menyerang infrastruktur ketenteraan musuh. Sekarang Ukraine, seperti yang anda faham, tidak lagi meminta roket, tidak meminta drone. Kami tidak perlukan kebenaran untuk menggunakan ATACMS di wilayah Rusia. Ingat tak bagaimana perdebatan ini berlaku semasa Joe Biden? Bolehkah peluru berpandu ATACMS digunakan untuk menyerang Belgorod? Tidak, kami sudah ada sendiri. Semua, baik peluru berpandu maupun drone, tetapi Ukraine tidak mempunyai sambungan komunikasi di atas wilayah Rusia. Intinya ialah, terhadap sasaran tetap seperti kilang penapisan minyak atau gudang Wildberries, lebih mudah untuk melancarkan serangan kerana itu adalah sasaran tetap. Semua orang tahu koordinatnya, di mana ia berada dan tidak begitu sukar untuk mengesannya. Tetapi pelancar peluru berpandu balistik itu bergerak. Jadi tanpa penjejakan dan penentu dudukan satelit, ia tidak boleh diserang. Pendapat Elon Musk sendiri mengenai isu ini bukanlah sesuatu yang baru dan memang konsisten. Sebenarnya, kita perlu memberi penghargaan kepadanya. 2 minggu lalu, dalam satu temu bual dengan The Economist, beliau menyatakan bahawa Rusia kononnya tidak akan menarik balik tenteranya dari Ukraine dan perang hanya boleh dihentikan selepas membuat konsesi kepada Moskow. Dia memberi bayangan bahawa serahkan sahaja Donbas kepada rakyat Rusia yang liar itu dan perang akan berakhir. Dan ini bukan kali pertama beliau menolak perkara seperti ini. Saya ingatkan, penolakan seperti ini sudah berlaku dalam amalannya sejak tahun 2022 lagi disebabkan kebimbangan terhadap peningkatan ancaman nuklear. Disebabkan dia takut bahawa Putin kononnya akan melancarkan serangan nuklear ke atas Ukraine, dia enggan memberikan peluang kepada Kiev untuk menggunakan Starlink bagi menyerang kapal-kapal Rusia di Crimea. Maksudnya, logik untuk tidak memberikan alat bagi meningkatkan eskalasi ini adalah pendirian tetap Elon Musk sepanjang perang berskala penuh ini. Pada masa yang sama, keputusan yang positif untuk Ukraine juga telah dibuat di Washington. Dewan Tinggi Kongres Amerikas, iaitu Senat, pada hari Jumaat, dengan 86 undi menyokong dan 11 menentang, telah meluluskan undang-undang mengenai apa yang dipanggil sekatan amat keras terhadap Rusia yang telah disediakan oleh Senator Lindsey Graham yang telah meninggal dunia pada bulan Julai. Kelulusan akhir berlaku selepas berbulan-bulan menunggu dan rundingan dengan Rumah Putih. Rang undang-undang itu dinamakan semula sempena nama penulis utamanya, mendiang Senator Graham yang telah meninggal dunia secara tiba-tiba pada bulan lepas. Lindsey Graham telah mengusahakan dokumen itu bersama Senator Demokrat Richard Blumenthal. Ini bermakna ia adalah rang undang-undang dui partisan yang kini dinamakan sempena nama mendiang Graham. Menurut dokumen itu, yang kini perlu diluluskan oleh Dewan Perwakilan, selepas itu ia akan diletakkan di atas meja untuk ditandatangani oleh Donald Trump. Amerika Syarikat boleh mengenakan tarif sehingga 100% terhadap 5 negara teratas pembeli minyak dan gas Rusia, di mana bahagian sumber tenaga Rusia dalam import melebihi 15%. Di bawah takrifan ini termasuklah India dan China. Duti juga dikenakan kepada negara-negara yang membantu Rusia mengelak sekatan. Ekspor Rusia ke Amerika Syarikat akan dikenakan duti sebanyak 500% yang terkenal itu. Sekatan peribadi, menurut undang-undang, dikenakan terhadap Vladimir Putin, ahli-ahli kerajaan dan kepimpinan struktur keselamatan Persekutuan Rusia. Sekatan juga dikenakan ke atas semua projek LNG Rusia, iaitu projek pengeluaran gas asli cecair, projek tenaga di Arktik, armada bayangan, kapal-kapal yang digunakan untuk pemindahan minyak, gas dan arang batu di laut, serta individu yang menjual kapal tangki kepada Kremlin. Selain itu, ini belum semuanya. Sebenarnya, senarai di sini sangat menarik. Selain itu, di bawah sekatan yang sangat berat,
Bank Pusat Persekutuan Rusia dan bank-bank utama milik kerajaan seperti Sberbank, VTB dan Gazprombank turut terlibat. Dan di sini ada satu butiran penting yang tersendiri. Ia menerangkan mengapa penggubalan undang-undang itu sangat penting dan bukannya satu lagi dekri presiden. Kerana ini adalah tahap tekanan yang sangat berbeza dan Vladimir Putin, bank-bank kerajaan dan Bank Pusat Persekutuan Rusia dan sebagainya, semuanya sebelum ini sudah pun dikenakan sekatan. Tetapi ia dikenakan melalui dekri eksekutif oleh Presiden Amerika Syarikat. Tetapi sekarang, jika undang-undang mengenai sekatan neraka ini diluluskan di Dewan Perwakilan, semua sekatan ini akan mendapat status sebagai undang-undang. Apa bezanya? Bezanya sebenarnya sangat penting. Ini bermakna, jika ia diluluskan, hanya Kongres yang boleh membatalkan sekatan tersebut. Maksudnya, walaupun Donald Trump sendiri melaksanakan sekatan-sekatan ini mengikut undang-undang mengenai sekatan neraka, tetapi kemudian, atas sebab tertentu ingin melonggarkannya, dia tetap memerlukan persetujuan penggubal undang-undang untuk itu. Bukan sekadar dekri baharu. Jadi, sebelum ini bagaimana? Trump secara teorinya boleh mengenakan sekatan yang sama terhadap, katakanlah, Bank Pusat Persekutuan Rusia. Sebulan kemudian, berubah fikiran dan hanya dengan satu arahan membatalkannya. Sekarang tidak lagi. Tidak boleh begitu. Sekarang perlu merujuk semula kepada Kongres supaya Kongres membatalkan sekatan-sekatan ini. Akibat ekonomi untuk Rusia dinilai agak serius oleh para pakar. Pengetatan sekatan terhadap bank pusat dan bank-bank kerajaan boleh menyebabkan penghentian bekalan tunai dolar dan euro ke Rusia. Dan pada masa itu, kekurangan mata wang tunai mungkin berlaku di pasaran domestik kerana bank-bank Rusia hampir mustahil untuk mendapatkan mata wang tersebut secara sah. Akhirnya, ini mungkin memaksa bank pusat untuk mengenakan sekatan ke atas pembelian dolar tunai. Dan jika sekatan yang sama turut dikenakan oleh Kesatuan Eropah, sekatan ini juga akan melibatkan mata wang euro. Selain itu, Bank Pusat Persekutuan Rusia akan menjadi lebih sukar untuk membeli, sebagai contoh, yuan tanpa tunai. Maksudnya, ini juga akan melibatkan mata wang Cina. Kenapa? Kerana bahagian akhir pembelian ini masih dilakukan dalam dolar. Pembayaran dengan pengeksport dan pengimport Rusia oleh rakan kongsi luar negara juga akan menjadi jauh lebih rumit. Maksudnya, secara realitinya, Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah boleh berkata, jadi dengan rakyat Rusia sekarang tidak boleh membuat pembayaran dalam dolar dan euro. Jika mereka mahu membeli yuan tanpa tunai, itu pun ada masalah. Kami sekat semua yang boleh, supaya makhluk liar dan kotor ini benar-benar diasingkan sepenuhnya. Ini adalah situasi di mana wang ada, tetapi kamu tidak boleh membeli apa-apa dengannya. Atau kamu ada barang tapi kamu tak boleh jual sebab orang tak boleh bagi duit, sebab akses kamu kepada wang itu hampir sepenuhnya disekat. Sebab itu, ini adalah sekatan yang sangat dahsyat. Dan kalau kita gabungkan dua berita ini, memang jelas ada persamaan. Di satu pihak, ada alat teknologi khusus, Starlink, yang mampu memperluaskan keupayaan Ukraine untuk menyerang infrastruktur tentera jauh di dalam Rusia, masih disekat. Dengan keputusan seorang individu yang secara terang-terangan berkata, kamu dengar sini. Kemenangan Ukraine melalui jalan tentera adalah mustahil. Perlu buat kompromi maksimum dengan Moskow. Ini tentang Elon Musk. Di pihak lain, pada hari yang sama, Badan Perundangan Amerika hampir sebulat suara meluluskan salah satu pakej tekanan ekonomi paling keras terhadap Rusia sepanjang perang ini. Di sana dengan duti, sehingga 500 ke atas ekspor Rusia. Sekatan pribadi terhadap Putin, sekatan terhadap bank pusat dan sebagainya. Dan semua ini ditetapkan pada peringkat undang-undang, bukan dekri presiden. Dan di sini terdapat kontras yang menarik dalam pendekatan tentang bagaimana seseorang boleh dan sepatutnya memberi tekanan kepada Rusia. Alat teknologi ketenteraan seperti Starlink telah disekat atas pertimbangan, seperti yang dikatakan oleh Elon Musk, untuk tidak meningkatkan perang ini dalam apa jua keadaan. Tidak mahu mencetuskan sebarang eskalasi kerana takut-takut Putin mungkin menggunakan senjata nuklear taktikal. Tetapi alat sekatan ekonomi pula telah diperkuatkan sepenuhnya dan disahkan melalui undang-undang. Tapi sekarang persoalannya, bila Trump membuat keputusan sama ada untuk menandatangani undang-undang itu atau tidak, adakah dia akan mengikut logik Elon Musk atau logik senator dan ahli Kongres? Di sini saya akan berhenti seketika. Sila tulis pendapat dan kesimpulan anda di ruangan komen di bawah episod ini. Langgan saluran ini, tekan loceng dan jangan lupa untuk tekan butang suka. Itu saja.
jaga diri anda. Selamat tinggal semua.